yang nak lambat habis degree sebab saya sangat sayang zaman degree saya. So video hari ni adalah nak tunjuk salah satu sebab kenapa saya nak sangat lambat habis degree. Sebabnya saya ada kawan yang sangat-sangat baik, yang selalu ada bila minta tolong, yang sanggup datang daripada Johor turun ke Kedah semata-mata untuk wedding. So video hari ni saya nak ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan saya. So untuk Mawadah, Syatul, Azmatun, Eri, Aina, terima kasih. Aku rasa tanpa korang mungkin aku bukan siapa-siapa dekat sini. Aku minta maaf kalau ada terkurang daripada aku yang buatkan aku terasa dengan aku. Aku minta maaf sangat-sangat. So di akhir zaman degree kita, aku nak bagi tahu aku sangat enjoy dengan hampa selalu. Aku sangat nikmati setiap momen-momen yang kita cipta semua tu. Aku harap even kita dah jumpa jalan masing-masing, kita tak lupa sesama kita. So jaga diri korang baik-baik, enjoy zaman muda elok-elok. Lepas ni no more lepas setiap malam sampai pukul 4 pagi. Pergi berjalan jauh-jauh, pergi makan sana sini, gaduh lawan mulut, semua dah tak ada tau. Itu saja daripada saya. Terima kasih kawan-kawan saya. Semoga baik-baik saja yang datang dalam hidup korang. So selamat tinggal. Bye.